Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang kembali ke channel Nordi Official. Dalam video kali ini, saya nak bawa korang menikmati satu lagi perjalanan, santai sambil layan pemandangan, alam yang cukup tenang dan menenangkan. Perjalanan kali ini bukan sekadar ride biasa, tapi lebih kepada mencari ketenangan, menikmati suasana kampung, jalan berliku dan keindahan. Alam semula jadi yang jarang kita dapat lihat dalam kesibukan harian. Sepanjang perjalanan nanti, korang akan dapat tengok pemandangan cantik, suasana Tasik yang luas terbentang, udara segar serta vibe santai yang memang sesuai untuk healing dan lepas penat bekerja. Bagi peminat motosikal dan kaki jalan, tempat macam ni memang syok untuk ride santai sambil menikmati setiap sudut perjalanan. Kadang-kadang bukan destinasi yang paling penting, tapi pengalaman sepanjang perjalanan tu sendiri. Jadi jangan lupa layan video sampai habis, tekan like, subscribe dan support channel Nordi Official untuk lebih banyak video ride, vlog dan modifikasi selepas ini. Jom kita mulakan perjalanan. Kelajuan? Kelajuan. Tapi laju juga. Laju juga. Lah, 120 kan laju juga. Lepas tu sedap bro. Sedap. Lebih banyak modifnya. Boleh kasih modif. Maksudnya tangki besar, Tangki besar boleh isi banyak-banyak. Lepas tu boleh rangka. Jalan jauh. banyak orang pakai. Banyak orang pakai, anak muda. Tapi kalau di Malaysia orang tak tahu orang tengok motor farm. Betul. Bapak. Betul. Untuk sampah Pak. Bapak. Betul lagi salah saya bapak. Hitung. Sekejap seorang cakap lepas tu korang sambut je. Tasik Kenyir, dah tu je. Okey, satu. Kami dah sampai Tasik Kenyir. Okey. Cantik. Dah. Dah tu je. Datang punya lah jauh. Tak perlu ucap Tasik Kenyir je. Datang punya jauh itu je. Patutnya kami dah sampai apa? Pantai Bari.
So ini Tasik Kenyir, di mana kita akan dapat melihat pemandangan seluas mata memandang. So kalau kita tengok di sebelah kiri, dekat situ ada beberapa macam tempat boat jetty lah. Lepas tu di sebelah kanan, tu dia punya empangan dia. Kat sana ada pulau. So kita ambil yang berdekatan je lah kat sini. Lepas tu apa yang lebih menarik lagi, kita akan berjalan di keliling pulau kat sana tu. So alhamdulillah dah selamat sampai ke Tasik Kenyir. Antara wishlist yang betul-betul saya nak pergi lah, tu jambatan. Lepas tu yang ni kawasan Tasik Kenyir. Tasik ni sangat luas, boleh sampai ke Hulu Terengganu. So kita cuba untuk dapatkan harga boat untuk beberapa orang. Round dekat Tasik Kenyir ni berapa. So dekat sini ada kawasan bebas cukai. Kita masuk. Kalau 140 kita bagi 100. Kita tak satu bot 8 orang. Kalau 9 orang pun kita dimaafkan. Permit kita tu. Kalau abang lagi 140 tu satu semualah. satu bot. Satu bot. Dia bukan kira Yalah satu bot lah kita masuk lah sekarang ni 140. Bukan seorang 140. Bukan. Kalau 140 pakai tekan Dengan abang ni abang kena cakap satu-satu bang baru dia faham. Betul. Kita ada bukti. Tak adalah bergurau je bang. Dia macam ni. Kalau kita cruise ni, kita tak ada stop lah. Kita pusing je. Style. Okay. Yang ni 300. Kita ada fix stop 2 Taman Harbour. Kita ada masa 30 minit lebih-lebih. Lepas tu air terjun ni kita biasa tengok. Tapi yang penting orang datang Tasik Kenyir ni nak tengok alam semula jadi. Tapi kita berhenti duduk sini. Kalau rasa nak mandi kita tunggulah. Dalam 40 minit lagi 1 jam. Maknanya 300 tu kita bagi pay sikit 250 je satu bot. Tapi kalau nak pergi satu-satu tu 140, 150. Lepas tu nak pergi sini saja 160. Jadi apabila kita buat macam tu jadi kita package. Kita ambil petrol je. Berapa? 250. Satu bot. Kalau ke sini aja 140. Okey. Satu sini saja 150. Sini 160. salah. Jadi kalau campur 2 tu RM300 RM10. Jadi bila kita pergi 2 tu jimatlah sikit. Itu je. Tapi rasa-rasanya kalau tak nak pergi sini buat. Ini pun ada juga. Ni lain harga. Air terjun Lasih. Sini lain. Yang ada orang duduk ke bang sini? Semua ni? Tak ada. Yang orang duduk tempat je lah. Sini kan Kelah Bukan. Duduknya sebelah sini. Dia dulu sebelum kita jadi Tasik ni. Sebelah sini je. Ini kalau dari sini pergi Century ni ikut mana? Ikut darat? Kalau ikut darat mana duit kita? Semua ikut. Tak ada jalan darat tak ada? Tak ada. Semua kena ikut sini. Besar Tasik ni. Ingat ini ikut jalan darat. Itu sepadan tak? Kita ambil sini lah 250. Boleh? Testing. Yang Okey. berapa orang kita? 6. Berapa tadi? 8 tadi abang tu kata 8 maksimum. Kita connect dulu. Kita tak ada training kan. Divino dulu. Kita makan dulu, tak makan. Makan. Kita niat nak ambil gambar. Apa tanya dulu nanti kalau ada Sebab saya ni ramai duduk ni okey lah. Kalau mari 2 orang pun 200 tengok. Seorang pun 200 tengok. Mari 8 orang, contoh ada dah lebih seorang pun okey, kita tutup mata. Sebab permit kita 8, 9 boleh. Macam tu maksud saya. Tapi kita tanya dulu bang Tak apa. Tapi kalau boleh-boleh tu saya nak rasa juga ni 100 ya ke 120 kita apa tengok tu. Duduk lampu susu ambil gambar. Untuk jangka masa panjang lain kali. Itu je. Ni sini aje lah Sini tepi ni. Okey. 120 rasa Boleh tu. Sini je lah.
Seorang 30 Kalau air terjun Sauk tu berapa je? Mana? Kalau nak kerja air terjun Sauk. Itu juga okey ke? Dia kata nak mandi barang Di sini. Kita pergi situ je. Dia kata tadi boleh mandi, tapi yang package tu lain yang tu 200 lebih tu. Kat situ je boleh tu mandi, dia kata 40 minit. Itu kalau kami pancing dia tahu lah lubuk-lubuk je. Dah sampai sini dah bang. Jauh nak sini. Kalau saya memang saya nak join. Betul geram je kan. Dah sampai-sampai. Dah sampai rasa. Tapi kalau Ya, saya kata, apa rendang ikan tu nanti lah. Itu tak apa, kita boleh cari kat Shopee. betul lah, kalau misalnya kata lah ada bajet sikit, kita main sini dulu kan tak apa lah, ambil gambar. Iyalah betul. 120 kita kata 120 satu pot kita berapa? Nah. Kalau 5 orang pun boleh 50 seorang. Macam mana siapa yang nak ikut? Ada berani kita ada. Agus. Macam mana? Ikut. Kalau nak saya ikut. Ikut suara Ini kalau kau ikut memang rare ni. Kau balik Indonesia pun rare ni. Kau pernah naik ni tak? Pergi Tasik Kenyir? tak. Ha. Okey juga 100 berapa? 100 berapa? Yang paling dekat dia kata tadi. Dekat-dekat tu. Ambil yang besar. So kita bincang dulu berapa macam mana. 250. 250. So dalam package ni salah satunya akan pergi ke air terjun lah. So kalau tengok ni dia punya ni boleh sampai ke air terjun Lasir ni. Ini Tantan Cemerung ke apa? Latar yang kata tadi apa? Latar ada latar-latar kan. Okey, kalau Dekat sini ada tadi kan. Ada latar apa tu. ada latar payung apa semua. Alip. Berminam-minam dekat mana ini? Kat situ biasa ada lah orang jual-jual. Ikutlah je. Ada. Kalau rasa setuju nak naik bot, kita dah buat. Kalau tak ada, kita pergi air terjun. Lepas itu je lah kita masak-masak. Ini nanti lah kita plan next time. Ini terkejut. Kan? Kita nak dapat ni. Ini sedap dia. Tak panas. Sana bang. Sana. Kalau saya setakat 2-3 orang, saya pun rasa macam berat juga sini. Kalau ramai-ramai, okey. Bukan ikut semua, tak ikut semua. Ada yang nak pergi, ada tak apa. Oh, Kita maximum berapa orang? 6 orang bagi 250. Kita ambil lah. Oh, ambil yang one way itu saja. Kita tanya tu. 140. Nanti kalau betul-betul siapa yang nak, tak lari. Aku nak lepak air terjun lah. Ya, nak kena lepak air. So macam mana? Tu? Dia ikut lah. Ikut. Jadi kita pergi air terjun sama-sama. Tapi sini kalau main air terjun, kita aja, tak ada orang lain. Boring sikit lah. Tak ada nak mandang, tak boleh cuci. Bukannya nak pandang, nak mandi je pun. Kalau nak pandang, kita pergi ke kedai apa namanya, seketing. Apa tu yang tadi yang tak senyum tu siapa? Tak payahlah. Tu tak payahlah tu. Tak payah senyum tu. Tak senyum. Pada saya lah. Yelah tak senyum. Itu mana itu yang Kelantan? Dia komplain. Yang itu abang siapa? Apa itu yang motor dia yang sudah macam punya sejak tu? Yang warna merah. Orang merah. Tak senyum langsung. Sekali. Manalah saya nak tahu satu rumah dengan dia. Kalau jauh-jauh Aku pun tak tahu juga ya. Rumah lain lagi lah saya tak tahu. Pada saya lah kan. Alang dah sampai sini. Saya jauh. Kena rasa juga sikit. Awak mau try. Lagi satu, saya punya cuti tak sekerap. Jadi kita pergi dekat-dekat je dulu. Macam ada nak naik kan? Yang dekat 140. Oh ya. 140 tu jadi 6 berapa? Tak pergi dia. Dia tak berminat. Dia sebelah itu je tak. Siapa lagi? Kalau 5, berarti 5 orang. Sejaknya mesti mau. 5 kali 140. 140. Kira RM45 juga. RM45 lebih kurang lah.
Tanya Sujat. Okey. Dia okey tak? Dah pegang. Kalau pasal kata 45 ke 35? Hmm? 35 kan? 5 orang? 5 orang. 55 3. 35 Right? Oh, satu yang tu. 140. Kalau macam dia orang mungkin cuti senang, saya susah. Jadi dah sejak sini kena jejak dekat. Kena sekali jalan. Di dua tempat. Ni dah ada. Bang, 140 tu satu tempat kan? Satu tempat. pada saya dah datang jauh. Saya datang jauh pada Kuala. Dia jauh. Lepas tu cuti pun susah dapat. Tanya dia pun. Jadi saya ingat sikit saya nak pergi yang dekat-dekat je. Pusing sini je. Dekat-dekat. Yang Paling 140. pulau ni dia pusing. Dia. Itu je. Lepas tu dah. 40. Kita dah dua ni. Kita dekat sini tapak macam ni, tapi jauh kita kerus macam ni. Kerus macam ni. Aku naik boat saja. Yang saya bagi offer sini ni sebab kita boleh PT nak ambil gambar, jadi kita pergi kat kayu mati sikit. Tempat yang ni kita pergi, jadi untung kita, laluan kita besar. Berhenti sikit kalau saya kata setengah jam, apa naik 10 minit tu. Mana apa pun besar lah. Tapi bagi setengah jam, bila amino air tu kat ni, bawa agensi ke tengah. Tak ada cas apa-apa. Oh. Air kerja ni macam saya kata lah, memang kita berjalan. Tak ada. Tapi kita rasa kita nak tengok tasik ni. Mana jauh sini ni pun. Lepas tu kita balik tengok kayu mati sikit. Itu berapa? 250 yang saya ambil. Boleh kosong. Oh, yang tadi dia kata kalau pergi sini 100. Kalau kita nak pergi sini satu hari, 140. rugilah kita. Kita pergi sini, lepas tu balik, rugi kita. Baik kita ambil package ni lalu. Jadi kalau kita ambil yang 120 ni tak ada apa. Tapi kita jalan lah, kita cruise. Boleh juga bukan kata tak boleh cruise yang macam tu. Rasa nak ambil yang tu lah. Yang 120, berapa orang semua? Saya mau cuti. On bang. Oh jadi 6 lah. Berapa orang? Oh 120. Abang tu cakap buat Jalan jalan satu kosong itu kita bawa pergi jauh sikit dekat kayu mati, kai turun. Kayu sikit lah jauh. Tak, kita bagi jauh ni. Kita nak pergi sana tu. Kita nak bagi diskaun macam tu, kita tak sebut lah petrol tu. Tapi kita bawa tu pergi jauh sikit. Kalau sini kita kirikan sikit. Tempat yang kayu air suruh kayu-kayu tu timbul kan. Boleh lah foto lah. Tapi sini bukan macam mall lah. Kita nak tengok kalau orang kata Kalau nak pergi buat tak tahu bang. biasa juga orang kata Pergi buat je KL banyak mana ada apa, dia kata tak ada apa sini. Macam tu lah biasa. Yang lain.